Okey, Assalamualaikum sahabat. Minta maaf sebab lama tak buat video. Okey. Saya akan tunjukkan nak buat nasi goreng tom yum pedas. Okey. Ikut je, tengok je ya sahabat. Sebab saya tak ada masa sebenarnya. Saya cukup busy dalam beberapa bulan ni. Okey, masukkan lauk dia. Lauk dia ayam. Nasi goreng tom yum Nasi goreng tom yum. Nasi ayam. Bawang putih, masukkan bawang putih. Bawang putih, masukkan bawang putih. Masukkan bawang holland. Sahabat, okey. Lepas tu masukkan tomato. Tomato. Nasi goreng tom yum. Masukkan nasi. Sebab saya tak sempat nak buat video sahabat-sahabat. Saya masak seorang je. Saya seorang je masak. Saya tak sempat buat video Okey, ini saya buat nasi goreng tom yum pedas. Okey, customer minta pedas. Kita bagi cili. Kita bagi cili banyak-banyak. Okey, sahabat tengok ya. Nanti ingatlah nanti apa benda apa yang saya masukkan, bahan-bahan apa. Okey. Okey, Ajinomoto separuh Ajinomoto, gula 1, kicap sotong satu suku. Lepas tu pedas tom yum sikit. Cukup tengok bagi air limau sikit. Okey, baik. Goncang. Nasi goreng tom yum pedas. Nasi goreng tom yum pedas. Ini POP Saya hadirkan POP macam mana caranya masak. Okey. Nasi goreng tom yum pedas. Itu ada kawan kita nanti akan settle. Finishing dia akan settle. Dia akan settle nanti bagi hiasan dia cantik. Okey, kita basuh tadi. Lepas tu kita buat ayam masak halia. Okey, ayam masak halia. Kita minta maaf sahabat, saya bukan nak abaikan sahabat-sahabat semua. Tapi memang saya tak ada masa. Kan sebab saya masak seorang je. Di restoran ni saya masak seorang je. Jadi saya tu masa tu kurang lah. Minta maaf kalau keadaan dapur macam ini. Biasalah kan. Biasalah ya. Dia ada nasi-nasi sikit tu biasalah. Minta maaf Time kita kerja memang macam ini. Okay, ini ada halia. Ada halia. Kupas dulu dia. Baik, kita kupas dulu halia ni. Kupas dulu. Kita kupas dulu. Okey. Ni halia. Kita kupas dulu Baik, perhatikan. Okey. Baru cincang. Baik. Dah hentak lagi. Ayam masak halia. Okey, baik. Okey, panaskan kembali, masukkan minyak. Right? Ambil ayam. Okey, cukup. Untuk satu orang makan. Satu orang makan. Masukkan bawang putih. Masukkan bawang putih. Masukkan halia tadi. Okey, masukkan halia tadi.
masukkan sayur dia, kita bagi bunga kubis. Kita bagi bawang holen sikit. Okey. Bagi bawang holen sikit. Bagi air sikit kuah dia. Jangan banyak sangat. Okey. Bagi tomato. Sekejap, kita bersihkan dulu. Okey, tomato, mana tomato? Okey, alright. Ingat sahabat-sahabat, ingat ya. Apa yang saya bubuh ni, bahan-bahan dia apa saja. Goyang sikit. Tambah kuah dia sikit. Okey. Bagi dia tumis dulu. Dia nak pedas tu? Dia nak pedas, kita bagi cili banyak-banyak ni. Cukup ni cili ni. Okey. Tutup. Okey, masukkan. Boom. Tumis lagi sikit. Okey, api kita besar nanti api dia. Okey. Time masukkan bumbu tu, kecilkan api. Okey, gula 1. Haji separuh. Sos tiram 1 sikit lah. Okey, air kicap sotong 1. Right, masukkan. Baik. Lepas ni apa lagi Dul? Apa ni lagi? Sup sayur. Okey, sup sayur. Lepas ni kita buat sup sayur. Satu video 3 menu. Okey, inilah dia ayam masak halia kita. Dul, nanti jangan angkat ni. Okey, ayam masak halia kita dah siap. Pedas, pedas. Ayam masak halia pedas ni. Mana nasi goreng tadi? Alright, ini nasi goreng tom yum tadi. Ini ayam masak halia kita. Baik. Ini dia. Alright, cantik bro. Okey. Sup sayur. Okey sahabat-sahabat, saya akan tunjuk sup sayur. Sebab saya tak sempat lagi buat minyak bawang. Okey. Sep, macam mana nak buat sup tapi minyak bawang habis? Santai, kita akan bagi cara dia. Cara dia macam ni. Bersihkan kuali, pastikan kuali tu bersih. Okey, bagi minyak. Minyak sikit je. Sikit je minyak. Minyak sikit je. Tumis bawang. Tumis bawang tu. Masukkan bawang oleh. Bagi tumis sikit, jangan sampai hangus. Okey. Tumis sikit, jangan sampai hangus. Okey, masukkan kuah dia. Kuah sup kita. 1 2 3, tapi tak sampai penuh. 3 ni macam ni lah. Okey. Tutup periuk kita. Okey. Okey, masukkan sayur. Nak pedas tak? Pedas juga. Okey. Bagi pedas. Tutup. Bagi pedas, masukkan. Sap, pedas. Okey, bagi tomato. Sup sayur sup sayur. Batang sup. Okey, batang sup. Okey, sup sayur ni apa aja isi dia? Bagi kailah, nama pun sayur, sup sayur kan, bagilah sayur isi dia. Okey, bagi bunga kubis, carrot. Bunga kubis, carrot. Okey. Kubis dan sawi. Okey, masukkan. Tinggal dia sup sayur. Baik. Sup sayur sahabat-sahabat. Sup sayur. Okey, ingat lagi, saya masukkan bumbu tu, tutup api. Mana tutup dia macam mana, Cep? Ni buka kan? Ini buka kan? Ini buka kan? Nak tutup tu macam ni. Tu, macam tu. Okey. Ajinomoto 1. Gula 1. Garam 1. Sos tiram 1. Air limau 1. Biar sikit. Baik, okey. Masukkan. Okey. Alright.
Kacau. Jadi saya hello tu. Hello. Tengok sayur tu. Tengok daun dia, jangan sampai layu sangat, jangan sampai masak sangat. Sayur tu tak boleh sampai masak sangat. Angkat. Hati-hati, jangan sampai kena tangan. Jaga-jaga panas tu, panas. Right. Saya nak buat ini apa? Siakap 3 rasa tapi saya tak sempat. Saya nak kerja tu kena laju. Sahabat-sahabat, kalau tak laju marah, mengamuk, customer nanti mengamuk. Apa lambat? Nanti kata. Jadi saya memang kena laju-laju. Jadi tak sempat nak buat konten. Macam tu. Tapi nanti saya akan sempatkan buat konten siakap 3 rasa. Tunggu sekejap. Sahabat-sahabat, inilah sup sayur kita. Tinggal bagi bawang goreng. Bagi daun sup lah sikit. Alright. Jadilah sup sayur kita. Okey sahabat-sahabat, minta maaf kalau saya lambat buat konten sebab bukan saya tak nak, bukan saya nak abaikan sahabat-sahabat semua, tapi saya tak ada masa. Tapi nanti insya-Allah, sebab handphone pun ada masalah juga, sebab handphone ni dah lama kan. Dia tak kuat nak upload video tu, ambil masa. Kan saya buat video macam ni kan, nak upload ke YouTube tu ambil masa sekitar 1 jam dalam duration video 4 minit ke 5 minit tu, macam tu. Dia ada problem lah, handphone saya ni dah lama, handphone dah 4 tahun dah. Nanti insyaAllah saya akan sempatkan dah buat video. Sahabat-sahabat, minta maaf, saya bukan bermaksud untuk mengabaikan sahabat-sahabat semua, tapi memang saya nak sempatkan masa. Okey sahabat-sahabat, apabila sahabat-sahabat bersetuju dengan cara saya masak, ataupun ada bahasa saya yang tidak berkenan di dalam hati sahabat, saya ucapkan minta maaf. Okey sahabat-sahabat, selamat berjumpa lagi di next video kita yang baru ni. Silakan follow, like, comment and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.